Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak ulas tentang kos pembinaan bilik darjah yang dibentangkan oleh MP Fazlina Siddiq. Saya nak panggil dia apa? Puan ke apa? Darjah Datuk ke? Saya tak tahulah kan. Tapi orang selalu kata Fazlina kan. Biasalah rakyat ni kalau dia panggil menteri tu kadang macam Najib je. Kalau Anwar je. Dia tak panggil pun Datuk Seri ke Datuk kan. Dia tak panggil pangkat kadang-kadang. Sama je kan. Sama budak-budak macam tu. Itulah. Kalau jadi menteri macam tu lah. Dia sama. Dua benda. Sama. Kalau jadi pelawak dengan jadi ni. Dia mesti panggil nama je. Tak panggil pangkat pun. Tapi kalau pensyarah dia ada marah juga. Kalau tak panggil dia doktor ke profesor kan. Mungkin dia kata penat dia ambil belajar sijil tu kan. Okey, saya tak ada cerita pasal tu. Saya nak masuk pada topik yang katanya kos pembinaan bilik darjah ni meningkat daripada 2016 hingga daripada 2016 hingga 2026 ni ya. Yang kata dulu 2016 ke 2020 dalam anggarannya 180 hingga 250k. Maksudnya 250,000 lah. Lepas tu 2021 hingga 2026 meningkat dari 280 hingga 520k. 520,000 lah. Saya dulu panggil k je. Kilo kan. Kilo tu macam 03 lah. Okey, nak cakap kat sini dia kata satu bilik darjah pun boleh 520,000. Tapi bila dia terangkan tu, dia masukkan sekali dengan bilik tu peningkatannya adalah disebabkan dengan ada struktur tangga, ada ni struktur bangunan tapak tu, pembinaan tapak. Dia macam dia bahagikan, saya tak tahu dia bahagikan satu blok ke atau satu apa tu, satu bangunan tu. Lepas tu dia bahagikan, contoh kalau saya dah tengok sini, kalau satu blok tu ada, kalau 4 tingkat tu ada 16 bilik. 16 bilik dia bagilah 16 bilik agaknya macam tu lah. Termasuklah dengan bilik tandas, kata macam tu lah. Dia dah termasukkan, dia bahagikan. Termasuk dengan, dia kata dengan perabot-perabot ni. Saya dah tengok dah, kalau saya tengok satu bilik darjah pun kira mahal juga lah. Sebab satu bilik darjah tu saya tengok anggarannya satu bilik darjah ni dalam 700 hingga 800 kaki persegi, yang mana boleh memuatkan 30 hingga 40 pelajar kan. Kalau kita tengok kan, kalau perabot dia kata banyaklah guna kan. Saya dah tengok tadi harga lebih kurang kan, saya tak tahu dia anggarannya dalam 100 hingga 300 lah, RM264 kan. Satu meja kursi bilik ni lah pelajar kan. Itu pun kalau saya ambil langsam lah, konon satu meja kursi tu RM250 kan. Kali dengan 40 pelajar kan, baru RM10,000. Itu kalau ada meja guru dengan laci, berapa sangat tu kalau perabot ni. Kalau termasuk wiring dengan kipas tu berapa juga kan. Tak ada sampai satu bilik darjah tu boleh sampai 520 lah. Kalau kita tengok flat pun, kalau flat saya tengok flat pun dia punya keluasannya 750 kaki persegi, lebih kurang adanya macam tu lah. Ada yang 800 juga, ada yang 650. Tapi ni saya tengok yang tu lah. Yang mana satu blok tu dia tengok bergantung lah. Ada yang 16, ada yang 40 unit. Dia bergantung blok tu. Itu pun dalam satu unit tu yang ada berapa banyak partition ikat batu lah. Itu pun dalam harganya 200k je. 200,000 je. Macam mana kat sini sampai 550,000? Mahal jugalah. Sebab dekat bilik darjah tu je petak segi je. Dan kalau saya rasa lah, kalau saya kira kan, kalau tingkap kan, bilik darjah kan tingkap banyak kan berbanding dengan ikat batu kan. Ikat batu dia akan 3 komponen. Mana dia ada melibatkan ikat batu, plaster dengan cat.
dia lagi, saya rasa dia mahal sikit daripada tingkap. Tingkap dia bukan tingkap nako je kan. Sepatutnya lagi murah lah. Macam mana boleh 520,000 kan? Sebab saya tak pernah buat pembinaan. Dulu saya pernah kerja ukur bahan. Saya tak pernah lah buat ni kan, tak pernah buat projek sekolah. Tapi nak cakap mahal juga. Mahal juga. Tak tahulah macam mana ni. Mahal sangat lah kalau satu bilik darjah, walaupun kata dikira dengan kos lapangkan tanah, buat sudut piling semua, tapi takkan sampai 520,000 kan. Mahalnya. Mahal jugalah, bagi saya mahal juga. Betul kan ni? Sebab satu bilik darjah tu dalam 700 hingga 800 kaki persegi je. Dia tak ada toilet ke apa dalam tu. Dia kosong je. Macam mana tu? Ada tiles ke? Kan simen ni saya tengok kan. Macam pelik jugalah. Macam mana ni? Kalau saya kan ada specification dia ada kerja dia apa, lepas tu berapa harga dia. Kerja dia berapa harga dia, macam tu. Inilah saya tak tahulah, tapi nak kata kalau dia kata satu blok tu, dia kata satu blok pun berapa juta tu, sampai menyebabkan satu bilik 520,000. Ini satu macam harga, sebab satu blok tu berkongsi dengan bangunan lain, dia macam serata lah kan. Macam mana boleh mahal sangat juga tu? Saya tak faham lah. Bolehkah terangkan? Sebab saya rasa macam pelik lah sikit. Betul ke harga dia macam tu, macam markup banyak je? Saya tak tahulah kata dia ikut standard kan, standard JKR kan, saya tak tahulah. Tapi kalau JKR dia kalau buka tender pun dia memang dia tengok je rujuk dia punya harga. Tapi kalau kalau bid kan, tawaran harga tu, dia kalau bawah sikit, dia yang saya tengok lah, dia pilih lagi. Kalau bawah sangat, dia macam standard tu tak semestinya kena ikut. Kalau macam tu semua orang boleh dapat kan, bukan? Dia tengok juga kan bid dia macam mana kan. Macam tu lah. Saya dah lama dah tak tengok harga ni bangunan. Tapi nak cakap macam kira mahal juga, walaupun dia kata termasuk toilet, termasuk apa, tangga, masuk ratakan tanah tu. Saya tak pasti tengok lah suatu tanah tu macam mana juga kan. Kalau tanah tu rata, tak perlukan nak apa, nak ada pecah batu besar ke, dia kira lain harga juga. Macam tu lah. Kat mana, dan ni bangunan baru kan, bangunan tu kan renovation kan, bukan renovation kan, bukan atau tambahan kan, bukan tambah bilik kan. Itulah saya hanya tanya lah. Saya dulu ada buat penyambungan kan. Bangunan ni pun ada juga dia buat sambung dari bawah hingga ke atas untuk satu tingkat tu. Dia buat satu blok tu dia ada tambahan untuk satu bilik darjah dari bawah sampai atas. Ada juga sampai ke bumbung, ada juga dia tambah macam tu. Saya tak tahu apa maksud yang disampaikan ni. Saya hanya bertanya lah supaya macam cuba cek balik betul ke harga dia macam ni. Walaupun dia kata satu bilik, walaupun dia kata purata, dia kira satu blok tu dia kira purata kan, dia kira harga ni berapa jumlahnya, lepas tu dia bahagikan. Itu pun tak semestinya, kena tengok juga jadi saya nak tanya macam itulah. Harap adalah semak betul-betul siapa QS ni tahulah. Saya pun dah lama agaknya dah ke laut dah juga. Saya hanya bertanya lah betul ke harga dia macam ni. Okey, itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum.